Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi kepada bis kita semua beberapa tips doa yang sesuai untuk kita ni amalkan, khususnya bagi pelajar-pelajar di luar sana yang akan menduduki peperiksaan. Yang pertama ialah jangan lupa ketika kita ni duduk di dalam dewan peperiksaan itu baca Al-Fatihah. Itu paling penting, Al-Fatihah. Kita ni buka dulu. Kemudian yang kedua ialah kita ni boleh baca ayat kursi. Sebenarnya ayat kursi ini pun boleh menjadi pendinding untuk kita ni menenangkan jiwa kita ni juga. Kemudian yang ketiga ialah baca surah Thaha bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Kemudian yang keempat ialah surah Al-Insyirah. Saya pasti bis kita hafallah surah Al-Insyirah ya. Alam nashrah laka sadrak sampai akhir ayat. Kemudian yang kelima ialah berselawat. Apa saja jenis selawat? Paling pendek selawat yang boleh kita ni amalkan ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Kalau habis kita hafal selawat-selawat yang lain seperti selawat Jibril, kemudian selawat Tafrijiyah dan sebagainya, silakan untuk membaca lebih panjang, lebih baik. Kemudian yang keenam ialah zikir. Sambil-sambil kita ni menunggu untuk mula menjawab soalan-soalan peperiksaan itu, ada je baiknya kita ni berzikir, zikir-zikir yang simple saja. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Itu pun boleh kita ni amalkan. Berapa banyak, berapa kali kita ni amalkan, bacalah sampai hati kita ni menjadi tenang. InsyaAllah, bitaufiq wal najah kepada bis kita semua yang akan menduduki exam. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan bis kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan bis kita semua berjaya dengan cemerlang di dunia dan juga di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.